Allah Ta'ala tak tipu. Niaga-meniaga dengan saya dah solat. Saya kata kenapa make up tebal-tebal, nanti nak solat kan susah. Tak apa, nanti akak solat malam je. Dia kata kumpul sekali kita qada balik. Benda ni penting sebagai orang Islam. Kadang lelaki pun ada buat perangai yang sama. Dikumpulnya solatnya malam baru dia qada balik. Hukum qada solat dengan sengaja sama macam kita ni meninggalkan solat dengan sengaja. Tak boleh, haram, berdosa. Ada ancaman neraka sakar untuk orang-orang yang meninggalkan solat dengan sengaja. Orang yang meninggalkan solat dengan sengaja, dia akan terlepas dari perlindungan Allah. Tak adalah perlindungan Allah dalam hidup dia. Allah akan tanya benda pertama sekali, macam mana kita nak jawab dengan baik kalau solat pun kita tak tepati waktunya. Kalau bos panggil pukul 9 pagi, kita boleh masuk sharp on time, kadang lagi awal kita datang. Ni raja segala raja perintahkan kita solat pada waktu-waktu tertentu. Takkan tergamak kita nak melewatkan, malah sengaja tinggalkan dan qada je. Dahlah Allah bagi rezeki dekat kita, dahlah Allah tak pernah lupa bagi nikmat pada kita. Gantilah balik solat yang dah lama kita tinggalkan. Ramai orang yang dah tak tahu berapa jumlah yang dia perlu qada balik kan, sebab tak ingat dah lama sangat dah tinggalkan. Dalam buku ni 40 hari hijrah journal, dia ada bagi tahu bagaimana niat nak qada solat, bagaimana nak buat kalau kita tak ingat bilangan solat yang dah kita tinggalkan. Dan kalau nak berubah, nak berhijrah, bacalah buku ni, gunakanlah buku ni, sebab dalam buku ni ada juga qada solat tracker. Buku ni pun dah banyak terjual, lebih 15,000 naskah. Buku ni akan bantu kita untuk berhijrah, berubah. Lagi-lagi siapa yang tak tahu bagaimana cara nak mula, inilah bukunya untuk siapa yang baru nak mula, sebab dalam ni ada guideline dan dalam ni juga ada ibadah-ibadah challenge. Mudah-mudahan bermula dengan 40 hari kita dapat konsisten selama-lamanya sampailah ke syurga. Dapatkanlah korang, ini merayu sangat.